Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri forum pada hari ini. Forum kita pada hari ini bertajuk Kesantunan Berbahasa dalam Kehidupan Seharian. Bahasa merupakan medium utama dalam komunikasi manusia. Namun begitu, cara kita menggunakan bahasa juga sangat penting kerana ia mencerminkan tahap kesopanan, nilai dan kepribadian seseorang individu. Pada era moden ini, kita sering melihat penggunaan bahasa yang kurang sopan, terutamanya di media sosial dan dalam komunikasi harian. Oleh itu, forum ini diadakan bagi membincangkan kepentingan kesantunan berbahasa serta bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Bersama saya pada hari ini ada dua orang panel yang akan berkongsi pandangan dan pengalaman mereka. Panel pertama ialah Saudara Haziq yang akan membincangkan tentang konsep dan kepentingan kesantunan berbahasa. Panel kedua pula ialah Saudara Daniel yang akan berkongsi pandangan tentang cabaran kesantunan bahasa dalam kalangan masyarakat masa kini. Terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi bersama dalam forum ini. Baiklah, kita mulakan perbincangan kita dengan soalan yang pertama. Soalan pertama saya tujukan kepada Saudara Haziq. Pada pandangan saudara, apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan berbahasa dan mengapa ia penting dalam komunikasi? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Jadi, kesantunan berbahasa ni dia merujuk sendiri kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan juga menghormati orang lain ketika berkomunikasi. Dia melibatkan beberapa aspek seperti pemilihan kata yang sesuai, penggunaan nada suara yang baik, serta penggunaan sistem sapaan yang betul mengikut situasi semasa. Baiklah, sebagai contoh, apabila kita bercakap dengan pensyarah kita atau orang yang lebih tua, kita seharusnya menggunakan bahasa yang lebih sopan dan juga menghormati mereka. Kesantunan berbahasa juga penting kerana ia membantu mengelakkan salah faham serta konflik dalam komunikasi harian. Selain itu, penggunaan bahasa yang sopan juga dapat mewujudkan hubungan yang lebih harmoni antara individu dan juga masyarakat setempat. Terima kasih Saudara Haziq atas penjelasan yang sangat jelas. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Saudara Daniel. Pada pendapat saudara, apakah kepentingan kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Pada pandangan saya, kesantunan berbahasa sangat penting kerana ia mencerminkan kepribadian seseorang individu itu. Dengan cara kita bercakap, sebenarnya menunjukkan tahap pendidikan kita, nilai moral serta sikap kita terhadap orang di sekeliling. Sebagai contoh, jika seseorang itu menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan, ia boleh menyebabkan orang lain berasa tersinggung dengan apa yang dikatakan. Sebaliknya, jika kita menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain, komunikasi itu akan menjadi lebih baik dan hubungan antara individu juga akan menjadi lebih harmoni. Secara terangnya, kesantunan berbahasa juga penting dalam pelbagai situasi seperti di sekolah, di tempat kerja dan dalam masyarakat kita. Itu sahaja. Okay, terima kasih kepada Saudara Daniel atas pandangan tersebut. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Saudara Haziq, apakah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengekalkan kesantunan berbahasa pada masa kini? Terima kasih moderator.
Antara cabaran utama ialah pengaruh teknologi dan juga media sosial. Pada masa ini, ramai orang sudah terbiasa menggunakan bahasa yang ringkas atau tidak formal ketika berkomunikasi dalam talian. Kadang-kadang gaya bahasa tersebut terbawa-bawa ke dalam komunikasi harian sehingga menyebabkan penggunaan sesuatu bahasa itu menjadi kurang sopan. Selain itu, kurangnya kesedaran terhadap kepentingan kesatuan berbahasa juga menjadi salah satu cabaran. Oleh itu, setiap individu perlu lebih peka dan teliti terhadap cara mereka berkomunikasi agar tidak menyinggung dan menyakitkan hati seseorang. Baik, terima kasih atas pandangan tersebut. Soalan seterusnya saya akan tujukan kepada saudara Daniel. Apakah langkah yang boleh diambil untuk memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diberikan. Kita lihat antara langkah yang boleh diambil ialah melalui pendidikan sejak kecil. Ibu bapa dan guru akan memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak menggunakan bahasa yang sopan, terutamanya ibu bapa ketika berada di rumah. Selain itu, masyarakat juga perlu menjadi contoh yang baik kepada generasi muda dengan menunjukkan cara komunikasi yang beradab. Contoh kita lihat pada situasi sekarang, banyak orang tua juga tidak beradab dengan orang yang muda. Jadi sebaiknya orang tua juga perlu beradab dengan orang yang muda supaya mereka mengikut contoh yang baik dan mereka menggunakan bahasa yang betul. Dan seterusnya kita akan lihat kempen kesedaran, iaitu pihak kerajaan tentang kesatuan bahasa juga boleh dilakukan melalui media massa dan institusi pendidikan. Contoh kita lihat banyak poster-poster iklan-iklan yang diwawarkan dalam media sosial yang berkait rapat dengan kesatuan berbahasa ini, sekaligus dapat membantu para masyarakat untuk sentiasa berbahasa dengan baik dan sopan santun. Dengan usaha bersama ini, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih beradab dan menghormati antara satu sama lain. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang berikut. Pada masa kini, media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan TikTok menjadi medium utama komunikasi dalam kalangan masyarakat. Jadi, soalan saya kepada kedua panel ialah, bagaimanakah kesantunan berbahasa boleh diamalkan dalam komunikasi di media sosial? Saya mulakan dengan saudara Haziq terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan tadi. Pada pandangan saya, kesantunan berbahasa di media sosial sangat penting kerana apa sahaja yang kita tulis dan catat boleh dibaca oleh orang ramai. Oleh itu, kita perlulah berhati-hati dalam memilih perkataan supaya tidak menyinggung perasaan orang yang membaca petikan ataupun teks tersebut. Sebagai contoh, apabila memberi komen di ruang media sosial, kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghina atau memperlecehkan sesuatu individu. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan dalam menggunakan kata-kata yang kasar atau bahasa yang sedikit kasar walaupun kita tidak bersetuju dengan sesuatu pendapat. Sikap saling menghormati dalam komunikasi juga sangat penting bagi mewujudkan suasana yang lebih harmoni dalam sesuatu masyarakat. Terima kasih saudara Haziq atas pandangan yang diberikan. Untuk saudara Daniel pula, apakah pandangan saudara tentang isu ini? Ya, terima kasih Tuan Moderator. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Haziq sebentar tadi bahawa kesantunan berbahasa di media sosial amatlah penting. Namun begitu, realitinya kita sering melihat
ramai pengguna media sosial yang menggunakan bahasa yang kurang sopan atau terlalu emosi ketika memberikan pendapat mereka. Contoh, mereka memberikan pendapat di dalam aplikasi TikTok tentang keburukan seseorang itu. Mereka terlalu menggunakan bahasa yang tidak sopan ketika memberi pendapat ataupun cadangan untuk satu masalah. Jadi kita lihat itu merupakan sesuatu yang negatif dalam penggunaan media sosial kita. Hal ini mungkin berlaku kerana mereka merasakan bahawa komunikasi dalam talian tidak mempunyai batas seperti komunikasi secara bersungguh. Oleh itu, kita perlu mempunyai kesedaran bahawa setiap kata-kata kita ini yang tertulis di media sosial boleh memberikan kesan kepada orang lain, seperti yang saya berikan sebentar tadi. Sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab, kita seharusnya mengamalkan bahasa yang sopan dan beretika walaupun berada di dalam maya. Baiklah, soalan seterusnya. Pada pendapat panel, apakah peranan setiap individu dalam memastikan kesatuan berbahasa terus diamalkan dalam masyarakat? Saudara Daniel, boleh mulakan dahulu. Baiklah, terima kasih. Pada pandangan saya, setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menjaga cara mereka berkomunikasi dengan orang sekeliling. Kita perlu sentiasa berfikir sebelum bercakap supaya kata-kata yang kita gunakan itu tidak menyinggung perasaan orang lain serta mengguris hati mereka. Selain itu juga, kita perlu menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita serta menggunakan bahasa yang sesuai mengikut situasi tertentu. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan bersama rakan mungkin berbeza dengan bahasa yang digunakan ketika bercakap dengan pesyarah kita ataupun majikan kita. Oleh itu, kepekaan terhadap situasi komunikasi sangat penting dalam memastikan kesatuan bahasa dapat diamalkan dengan baik. Terima kasih saudara Daniel. Saudara Haziq, adakah saudara ingin memberikan pandangan? Izinkan saya memberi sedikit pandangan. Saya ingin menambah pandangan bahawa kesantunan berbahasa juga boleh dipupuk melalui contoh yang baik daripada masyarakat itu sendiri. Jika setiap individu mengamalkan bahasa yang sopan dalam komunikasi harian, maka ia akan menjadi budaya yang positif dalam sesuatu masyarakat. Selain itu, institusi pendidikan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik pelajar mereka tentang kepentingan kesatuan bahasa. Dengan kerjasama antara semua pihak institusi tersebut, kita dapat memastikan bahawa nilai kesantunan sendiri terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Sebelum kita menamatkan forum ini, saya ingin meminta kedua-dua panel memberikan sedikit rumusan terhadap perbincangan kita pada hari ini. Saya mulakan dengan saudara Haziq. Terima kasih kepada moderator. Sebagai rumusan forum pada kali ini, kesantunan berbahasa merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi kerana ia mencerminkan kepribadian seseorang individu. Penggunaan bahasa yang sopan bukan sahaja membantu mengelakkan sesuatu konflik, tetapi juga dapat mewujudkan hubungan yang lebih baik dan erat dalam suatu masyarakat. Oleh itu, setiap individu memainkan peranan dan perlu berusaha untuk mengamalkan kesantunan berbahasa dalam setiap situasi. Terima kasih saudara Haziq. Saudara Daniel. Baiklah, sebagai kesimpulannya, kesantunan berbahasa perlu diamalkan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia ataupun latar belakang mereka. Walaupun dunia kini semakin moden dengan kehadiran teknologi dan media sosial, nilai kesantunan dalam komunikasi tidak seharusnya dilupakan.
dengan mengamalkan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan beradab. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Daripada perbincangan yang telah dijalankan, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk komunikasi yang harmoni dalam masyarakat. Oleh itu, setiap individu perlu mengamalkan penggunaan bahasa yang sopan, menghormati orang lain serta menjaga adab ketika berkomunikasi, sama ada secara bersemuka maupun melalui media sosial. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel, iaitu Saudara Haziq dan Saudara Daniel atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada semua yang telah mengikut forum ini. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.